Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pagi-pagi, right, 9 lebih tu, adalah hari ni dalam RM4.19. So, ada baki dalam RM6. So, total dalam RM16,733.25. Hari ni saya nak tekan butiran. Right, ini adalah antara pembelian peribadi dan pasukan. Ini pasukan saya dalam lebih kurang 100. Kalau kita tengok pen sekejap. Alright, so kita lebih kurang RM149 dan ni dalam 54, RM5 Pak Husin ni dalam 35 sen. Ini adalah bonus ajak kawan daripada 3 hari dia membeli kita dapat. Ini daripada pasukan kita, 20% yang kita dapat daripada pasukan, dan ini adalah pilihan peribadi. Alright. So saya nak tunjukkan dekat selesai supaya hari ni ada ramai rakan-rakan dia mengherdik kepada pendapatan yang sen-sen. Alah, pebarang bisnes sen-sen ni cakap. Tapi sen-sen banyak bang, bukan sen-sen kecil. Alright. So mula dia akan cakap apa barang sen-sen ni? Alright. So sebenarnya yang sen-sen ni adalah rakan tu baru test saja, test power je. Belum lagi dia bercuti. Belum lagi dia jalan-jalan. Saya nak tunjuk satu perkara ni komisen jualan Ini komisen jualan rakan yang upgrade ni, ada rakan-rakan yang upgrade partner, ada rakan-rakan yang upgrade sebagai agent. Alright, partner dan agent. Alright, so kita ulang sekali lagi. Apa barang sen-sen ni, semua sen-sen ni. Sen-sen ni apa? Benda beli bisnes, tapi sen-sen banyak bang. Alright, tu saya nak tunjukkan lagi banyak daripada sen-sen ni. Kejap. Dia adalah komisen jualan pasukan ni dalam pasukan. Sekejap saya akan tunjukkan dekat. Saya suka dalam bahasa Melayu lah sebab senang saya nak mengajar. Okey, yang pertama, komisen belian pasukan telah menjadi RM2. Kalau ada RM1,000 RM2, ada RM2,000. Kalau ada RM10,000, ada RM20,000. Itu bang. Alah bang, kalau bang. Kalau bang, dia cakap. Bisnes ni dah bergerak. Pembelian telah berjadi. Right. So dia cakap dengan saya, alah sikit je tu bang, sikit je. Sen-sen lah banyak, sen-sen. 25 hari bulan sen-sen. Saya cari satu lagi. Yang mana saya sedang aim benda ni jadi ribu transaction dalam per day. Pembelian rakan tu membeli. So kita tengok dekat sini. Sekejap saya scroll. Ni komisen belian 99 sen. 99 sen, 27 sen. Ni cakap sikit lagi ni. Kita tengok yang RM1 bang, RM1. So ada dah dapat dalam 2-3 kali saya dapat, tapi saya tak dapat konsisten sebab mungkin ramai belum shopping pergi travel lagi. Kalau dia dah pergi travel 3 hari 2 malam, saya rasa dah dapat lah ni. Ini yang kita cari, sahabat-sahabat. Ini yang kita cari, RM7.43. Ini yang kita cari. Komisen belian pasukan yang mana dah dapat. Kita nak ratus transition by second, tiap minit belian pasukan, komisen belian pasukan. Ni yang kita aim. Orang gelakkan you sekarang, tapi tak apa, ada lagi tambahan RM3.9. Kita nak macam ni, separuh daripada RM7 tu dapat RM2. Ini pun kita nak banyak-banyak. Ni yang kita nak sebenarnya. Kita tinggal je kawan-kawan kita yang tak nak, kawan-kawan kita yang banyak cakap, banyak cerita, sen-sen bila nak dapat duit lebih. Tapi ada volume. Rakan dapat income, rakan pun pergi. Sekali rakan tu dah menjadi pendapatan, dapat lagi ni RM3. Sekali rakan itu telah menjadi pendapatan, dia akan ulang beli sebab dia dapat cashback. Kita invite sekali saja, tetapi rakan tu dah faham, rakan tu dah membeli, dah dapat banyak kali lagi. Right? So tu dah dia kita punya sesi sharing hari ni. Ada orang lagi banyak lah, tapi saya sebenarnya dengan kumpulan yang ada, sikit je kumpulan saya, tetapi saya nak ajar dia macam mana pergi bercuti 3 hari 2 malam, jalan-jalan sambil buat konten, sambil sharing platform Mova. Landing page kita dah siapkan. Beli barang dapat. Alright, travel dapat. Lepas ni kita tak tahu lagi apa JV yang masuk. Kita just jadi pengguna saja. Saya tak ajar you jual barang. Kita ajar you jadi sebagai pengguna saja. Right? So kita cuba tengok lagi kalau ada. RM1 lebih lah.
RM1 lebih. Kita nak benda ni banyak. Kita nak benda ni 1,000. Kita nak benda ni 2,000 transition. Right? Kita nak macam tu. Ya, boleh sen, 2 sen. Ini biasa dapat 2 sen, 30 sen. 30 sen pun bersepah. 10 sen, 12 sen pun bersepah sebenarnya. Right. So kita nak yang tadi tu, yang RM1 tu. So kita tengok kat sini. Ada lagi tak yang RM1? 25 bulan. Ada lagi satu. Right. So jalan-jalan bang. Order bang. Order. Nak raya ni order bang. Order tiket dekat dalam ni 3 hari 2 malam bang. Jalan-jalan bang. 7% bang menggunakan tiket.com 7%. Kalau tak menggunakan tiket.com boleh menggunakan trip.com. Jalan-jalan bang. Jalan-jalan buat OOTD dengan anak beranak. Abang dapat cashback. Right? Abang boleh tunjukkan kepada rakan yang lain. Extra cashback. Okay, faham bang Okay, saya cuba untuk santai-santai sharing-sharing hari ni. Kita santai-santai. Lagi nanti kita akan go through lagi income yang luar lagi biasa. 25 hari bulan. Ini pun dah cukup baik dah ni. Cuma saya nak tambahkan. Bagi rakan-rakan faham 3 hari 2 malam tu. Bagi bercuti. Serta langsung dapat income dari santai-santai.